Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kali ni video yang kedua ni kita akan bercakap tentang ganti nama iaitu pronoun. Kita panggil domirun. Domirun. Segala isim atau kata nama itu akan diganti dengan ganti nama. Macam bila kita kan biasa guna ganti nama ia, mereka, engkau, aku. Jadi dalam bahasa Arab ada dia, engkau, aku, mereka. Tapi berbezalah of course, dan dia lebih banyak lagi. Sebab untuk perempuan dan untuk lelaki setiap domir tu adalah berbeza. Kalau domir tu nama kata jamak dia domair. Maknanya ganti nama. Kalau domir maknanya ganti nama. Kalau domair ganti nama. Okey. Dan domairnya adalah seperti berikut. Ganti nama ni berbeza bila dia terpisah dengan perkataan lain atau kalimah lain dengan apabila dia bersambung dengan kalimah yang lain. Seperti contohnya huwa. Kitab dia, kitab dia. Kadang-kadang kita kata kitabu huwa. Tak, bila dia itu berpisah, sebenarnya dia kena bersambung. Jadi dia punya ganti nama yang bersambung tu kita gunakan hu. Macam ni di sini. Yang ni yang ganti nama bersambung. So this is yang bersambung. Dipanggil muttasil. Munfasil yang terpisah, muttasil yang bersambung. Jadi bila dia bersambung, kitabun huwa. Itu terpisah, bersambung kitabuhu. Okey. Maksudnya dia. Kalau huma, mereka berdua. Okey. Mereka berdua, huma, dia tak berubah. Terpisah ke bersambung ke kitabuhuma. Kitab, atau buku, mereka berdua. Hub, mereka. Maknanya 3 atau lebih orang. Kitabuhum. Jadi dia tak berubahlah sama ada dia terpisah ataupun dia tidak berpisah. Ini untuk lelaki. Kalau hiya adalah untuk perempuan. Dia perempuan. Jadi hiya, kalau muttasil dia yang bersambung ha. Kitabuha. Bukan kitabuhiya. Hiya ialah munfasil. Dia kalau kita nak sambungkan jadi kitabuha. Ni tempat bersambung. Bersambung muttasil. Ini this one. Okey, mereka berdua huma samalah. Ini sama. Mereka perempuan semua. Mereka perempuan tu semua kita panggil hunna. Kitabuhunna. Kalau dia bersambung pun bunyi dia akan jadi hunna juga. Okey, kalau anta awak kan? Awak ataupun kamu seorang. Okey. Kalau lelaki, anta. Kalau perempuan, anti. Okey, kita cakap pasal lelaki dulu. Anta, bila kita kata kitabu anta. Buku awak. Tapi dia tak bolehlah anta sebab dia kena mutasil, kena bersambung. Jadi kita cakap kita buka. Kita jadikan dia sambungkan dia dengan ka. Ini adalah ganti nama mutasil. Awak berdua antuma. Tadi huma tadi pihak ketiga, dia, mereka berdua. Dia tak ada kat sini. Kalau antuma, awak berdua. Maknanya orang tu in front of you, duduk depan you. Dia panggil mukhatab. Mukhatab yang berdepan, dua orang yang berdepan dengan you. Kamu berdua, antuma. Jadi kita bukuma. Kita ada kata kitabu antuma. Tak, kita kata kitabu kuma. Kita pakai yang muttasil. Okey. Antum adalah awak semua. Awak yang berdepan dengan saya ni semua. Katalah kita seorang guru, kita kata buku kamu semua. Kita kata bukan kitabu antum, kitabukum. Kum adalah ganti nama muttasil. Jadi kita akan pakai muttasil untuk menyambungkan dia dengan isim yang lain. Okey.
Engkau perempuan. Anti jadi kitabuki. Antuma perempuan, kitabukuma sama. Yang ini sama Ini sama. Dua ni sama. Antuna. Antuna kamu semua perempuan. Jadi kalau student kita semua perempuan, kamu semua perempuan. Antuna. Dapat tak beza dia kat sini hujung ni? Antum dengan antuna ni lelaki, yang ini perempuan. Jadi kitabukunna. Kunna adalah muttasil. Kitab saya. Jadi kitabi ana. Dia tak pakai kitabu ana, kitabi ataupun ni macam ada setengah-setengah isim kita pakai ni, ada setengah-setengah isim kita pakai ya sahaja. Nanti kemudian kita boleh go into which one yang pakai ya, which one yang pakai ni. Okay. Nahnu, kami pakai na. Ni dhamir muttasil. Ini pihak pertama yang termasuk dengan saya tu lah. Saya ataupun kami ataupun kita lah. Okay, kita. Mana kita termasuk lah. Saya termasuk lah. Okay. Okay, so now kita move to the next page. Okay. Dhamir munfasil terpisah. Dia munfasil terpisah. Perempuan, ni kita dah cakap tadi kan. Huma, hunna, kalau lelaki, perempuan, tadi kita dah cakap. Jadi ni semua lama-lama you akan ingat lah. Mula-mula memang susah nak ingat mungkin, tapi lama-lama akan ingat. Bila kita go through Quran tu ataupun ayat-ayat bahasa Arab, kita akan dapat melihat aplikasi of all these words into Arabic sentences kan. Jadi kita akan nampak dalam Quran banyak application of this. Okay, munfasil, muttasil, inna. Contoh inna. Dia pakai contoh inna. Tadi I pakai kitabu. Ini pakai inna. Kalau huwa, kita bagi muttasil dia hu kan. Innahu. Huma, innahuma. Hum, innahum. Ha, hiya, innaha. Huma, innahuma. Hunna, innahunna. Hunna perempuan ni kan dia memang tak berubah. Kalau perempuan selalunya dhamir dia tak berubah. Ni okay, ni dia takkan berubah hunna ni. Hunna. Lagi mana? Lagi seorang antuna. Ni tak berubah. Jadi anta, innaka. Antum, antuma, innakuma. Antum, innakum. Anti, innaki. Antuma, innakuma. Okay. Yang ta ni jadi ka. Yang ta ni dia jadi ka bila dia muttasil. Okay. Ana, innani, ataupun inni pun boleh. Inni boleh, innani pun boleh. Okay. Nahnu, inna. Jadi itu dhamir macam mana dicantumkan dengan perkataan atau kalimah inna. Inna ni dia taukid tau. Dia adalah peneguhan. Adalah satu huruf yang bertujuan untuk meneguhkan sesuatu. Okey. Kalimah fi'il. Okey, sekarang kita masuk kepada kalimah fi'il. Tapi kalimah fi'il ni I akan buat next video sebab nanti senang bila dia pecah-pecahkan kepada different topics, jadi kita senang. Okey.